Siapa yang kata makanan sebelum tidur tu bagus? Kalau nak pindah setempat mana boleh tahan. Jadi makan ikan tu lagi keburukan. Lagi pencemaran laut lah. Laut dan juga pesticide dia terlalu tinggi. Astaghfirullahaladzim. Orang kata ikan bagus kan? Dah. Kita pun dah rasa macam banyak benda kena update. Nampak? Itu kena buat kajian lagi. Saya tengah buat cubaan lagi untuk cari kajian tentang pemakanan ni. Bagi saya sangat penting sekarang ni. Boleh buat training makanan dengan ni satu guru-guru lah. Guru-guru kena pesan kepada anak murid kawan. Sebab tu saya kalau dekat-dekat SPM ni, saya antara benda yang saya tekan makan ni tu. Ya betul. Makan. You are what you eat. Jadi makan. Puasa ya betul. Itu yang terbaik. Makan kan tu. Puasa, lepas tu berbuka makan daging. Tapi kalau dekat asrama tak apa lah, makan apa ada lah kan. Sebab ini saya nak kata kita kena jumpa yang mana yang pegang bahagian pemakanan ni, bahagian makanan apa kan. Tolong dia kena ada satu bentuk apa panggil tu? Ilmu. Dia kena ada satu sistem pemakanan yang perlu diperkenalkan oleh KPM pada sekolah. Yes. Faham? Betul. Contoh yang kita kena ubah sekarang ialah jangan makan 6 kali sehari. Sebab tu budak ngantuk. Yelah dah tak ada apa. Kadang budak asrama ngantuk. Bukan sebab dia tidur lewat. Dia tidur lewat dah standard. 12 standard kan. Kadang bangun standard. Saya dulu pun kita juga. Jadi, makan dia terlalu banyak. Bayangkan ke 10 makanan sebelum tidur kan. Kenapa? Siapa ajar makan sebelum tidur? Kalau kita baca semua kajian berkenaan pemakanan nutrien yang betul, siapa yang kata makanan sebelum tidur tu bagus?